Kali ni cerita pasal Honda City 2014. Dalam tempoh 7 tahun ni kita tengok berbaloi ke tak nak bela kereta macam ni. Lepas kita checking, apa yang kita jumpa memang banyak problem dia. Tengok disc dia. Disc ni dia ada tanda kat sini. Minimum ketebalan dia kena 19 mm. Dia punya permukaan ni dah nipis lah nak dibandingkan dengan dia punya border. Biasa orang akan asah brake pad ni supaya tak kena permukaan ni dan hilang bunyi. Untuk kali ni owner nak tukar dua-dua lah. Owner pilih pakai Brembo punya. Brake pad pun sama. Ni stabilizer link ni tengok ujung dia dah macam ni, dah lembik. Dia punya lower arm. Tengok ni dah macam ni dah terkulai macam ni. Lepas tu dia punya bush ni, macam nak tunjuk Dia punya absorber pun sama, dah problem. Bila aku tekan tengok beza dia. Yang lama ni dah tak naik. Yang ni dia bukan jam lah. Dia dah lembik tengok. Dia naik dah tak sama. Kali ni dia pilih minyak liquid moly Special Tech 020. Untuk job macam ni semua, kos dia dalam 3 ke 4 ribu bergantung pada jenis barang yang kita pilih. Sama ada original ataupun OEM. So macam mana? Berbaloi tak nak pakai Honda City ni? 7 tahun kena tukar benda-benda ni semua. Boleh je nak pakai Honda ni. Yang penting tanya poket masing-masing. Poket masing-masing tau. Jangan kau tanya bini kau pula. Biasa kita dengar orang cakap, kejap saya tanya bini dulu. Itu aku pelik.